Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita kembali sekali lagi di Transmatic Autobahn. Kali ni kita ada satu kereta Volvo. Okey, ni Volvo XC90 T8 lah. Dia jenis hybrid engine lah. Dia panggil twin engine dia panggil. Okey, kereta ni dia datang, dia ada engine check light on lah. Bila engine check light on, kita diagnose, kita dapati dia punya fault code dia keluar lean. Okey, lean ni maksudnya ada udara lah. Kalau rich dia banyak petrol. So kalau lean dia terlalu banyak udara. So dia kalau terlalu banyak udara pun dia tak boleh. Upon checking, kita masuk smoke test dulu tau. Sebelum tu smoke leak test. So kita masuk asap, kita nak tengok mana bocor. So first dia bocor dekat dia punya cap ni lah. Dekat filler cap ni dia bocor lah. So bila dia bocor je dekat sini, kita dah tahu dah PCV valve ni ataupun dikenali sebagai oil separator lah, memang ada internal leak lah kat dalam ni. Sebab bila kita buat leak test tu dengan asap tu, dia tak keluar lah. Dia tak keluar asap kat mana-mana, dia keluar kat sini je. Bila kita buka waktu enjin hidup, okey, ni yang lama punya. Bila kita buka waktu enjin hidup, dia mudah nak buka lah. Okey, itu kalau dia rosak lah, sebab dia ada vacuum. Kalau ni kita nak buka, dia ada suction lah. Dia ada suction. Okay. Kalau yang sebelum ni kita test, dia tak ada suction lah. Okey, benda ni sebenarnya kalau ikut Volvo dia adalah satu service item lah. Okey, dan dia ada interval dia. Interval dia setiap 100k, 100,000 km ataupun kalau dekat Europe 50 miles lah, 50,000 miles. 50,000 miles dia akan tukar benda ni lah. So buat masa ni yang untuk hoses dia tak ada yang bocor lah. So kita cuma tukar PCV valve lah ataupun oil separator lah. Tapi untuk Volvo dia panggil PCV valve. So apa yang dia buat, benda ni dia regulate pressure dekat dalam engine. Okey, dia regulate pressure. Bila lama-lama dia dah tak boleh regulate pressure tu dan dia tak boleh separate gas dengan minyak, dia rosak, dia dah hilang vacuum dia. Dia ada internal leak lah. Dan internal leak dia akan jadi lean. Bila dia akan jadi lean, dia keluar check engine check light on lah. Okey, benda ni important Kalau benda ni fail, dia tak boleh regulate pressure dekat dalam crankcase ni dekat dalam engine ni. Apa yang akan jadi? Okey, nombor satu bila pressure tu build up dekat dalam dia, dia tak salurkan balik dekat dalam intake Tekanan tu akan tinggi. You boleh jumpa you punya crankshaft oil seal. Okey, main pulley oil seal boleh terkeluar. Flywheel oil seal dia pun boleh leaking boleh terkeluar. So itu salah satu sebab dia lah kita kena tukar. So kepada anda yang memiliki kereta Continental, ada apa-apa masalah, ada apa-apa pertanyaan, boleh rujuk kepada kami. InsyaAllah kita boleh bantu. Kami Transmatic Autobahn berada di Putra Perdana, berdekatan dengan Cyberjaya dan Putrajaya.